Zikir wajah cantik bercahaya. Nak tahu apa zikir yang kita boleh amalkan jika kita nak minta pada Allah supaya berikan wajah kita nampak cantik dan berseri-seri bercahaya? Kak Mas dapat zikir ni daripada teman Kak Mas. So Alhamdulillah, sebelum tu korang save video ni as favorite dan jangan lupa kongsikan dengan orang lain supaya kita sama-sama dapat pahala. Kita baca zikir ni, Allahumma ya badi ya nur, Allahumma ya badi ya nur. Allahumma ya badi bermaksud yang indah dan cantik. Allahumma ya nur bermaksud Allah yang maha bercahaya. Jadi kita boleh sama-sama amalkan zikir ni supaya Allah indahkan wajah kita pada pandangan orang lain, terutamanya suami kita dan juga ahli keluarga kita. Kita baca zikir ni sambil kita cuci muka kita, sambil kita pakai bedak kan. Kita mohon pada Allah cantikkan dan bagi cahaya pada wajah kita untuk tujuan yang baik. InsyaAllah segala-galanya dengan izin Allah semoga bermanfaat dan korang jangan lupa follow Kak Mas untuk perkongsian yang lain. Assalamualaikum.